Okey gang, macam mana cara pasang OBD meter dekat kereta? Mari sini aku tunjuk tutorial cara pasang OBD meter ni. Okey, first kali, ini adalah OBD meter A590 Ultra. Yang ni aku beli dekat TikTok Shop je gang. Korang boleh tengok dekat beg kuning dekat bawah. So inilah semua function-function yang ada dekat OBD meter ni. Alright, korang akan dapat meter dia, kaki dia, wire OBD dan juga tape serta pencungkil. Alright, korang ready-kan dulu OBD meter ni. Senang saja gang nak pasang dia. Alright, first kita pasang wire OBD ni dulu. Dekat pintu kereta korang, cabut getah dekat tepi tu. Lepas tu cabut cover pilar ni gang. Ni tarik saja keluar. Lepas tu ambil kepala wire OBD ni dan masukkan je dekat celah-celah tu. Masukkan sampai dia terkeluar dekat bawah ni. Lepas tu kepala ni akan bersambung dengan soket OBD dekat kereta korang. Korang pasang je soket dekat situ. Mantap, mudah je. Lepas tu gang, kita pasang OBD meter ni pula. Aku nak pasang dekat atas ni. Kalau korang nak pasang dekat atas dashboard pun boleh, tak ada masalah pun. Alright, pilar aku ni ada airbag tau. So aku pasang dulu cover pilar ni. Sebab nak check bukaan pilar ni supaya tak ganggu airbag. Lepas tu barulah aku pasang OBD meter dekat situ. Mantap. Lepas tu hujung lagi satu wire OBD tadi pasang dekat OBD meter. Lepas tu kemaskan wire dia dekat area pilar tu. Lepas tu tutup. Siap dah guys. Sangat mudah je kan. So apa kelebihan OBD meter ni? Dia dapat kesan segala info-info yang kita tak nampak yang ada dekat kereta. Contoh kalau suhu tinggi, dia akan beritahu cepat lah. Terlebih laju, dia pun akan tunjuk juga. Dan macam-macam lagi gang. Lagi satu, kalau pasang OBD meter ni, mestilah interior nampak lagi style kan. OBD meter ni juga boleh tukar display dia dengan menggunakan hayunan tangan sahaja gang. Full function. Aku suka yang warna kuning ni sebab dia matching dengan meter kereta aku ni. Full style gang. So gang, mudah saja nak pasang OBD meter ni gang. Aku dah tunjuk cara dia. Tinggal korang nak beli je. Tekan beg kuning dekat bawah sekarang.